Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Tujuan video ini direkod adalah untuk mengajar awak macam mana untuk zip folder bagi penghantaran coding COA project. So contohnya nama folder awak adalah folder COA, sila buka. Kemudian nama folder project awak adalah ini, project question 1, project question 2 dan juga project question 3. Mestilah satu folder for each questions. So bila awak nak hantar, awak perlu savekan dia dalam bentuk .rar ataupun .zip. Sila pastikan awak ada WinRAR ataupun any software yang boleh digunakan untuk zip folder. Okey, so pertama sekali adalah awak perlu klik pada folder yang telah awak siap ini. Right click pada dia. Kalau awak ada WinRAR, awak boleh tekan add to archive. Okey, add to archive. Awak boleh pilih format RAR ataupun zip. Dua-dua juga tiada masalah. Usually saya akan pilih .rar dan kemudian kita just tekan OK sahaja tanpa perlu usik any of setting default kat sini. Just tekan OK sahaja. Kita dah ada satu file .rar. Kemudian sama juga untuk projek yang kedua, okay, kita convert dan juga kepada .rar. Sama juga dengan projek question 3, tekan add to archive dan juga kita convert kepada .rar. So kita ada 3 file yang dalam bentuk .rar. Walau bagaimanapun sebelum awak upload di dalam Google Classroom, sila pastikan renaming format adalah seperti di dalam arahan projek. Sila baca di dalam Google Classroom atau di mana saja yang pensyarah awak letak. Okay, contohnya di dalam Google Classroom saya dah mention, sila rename nama kepada project question 1 group number.rar. So maka awak perlu rename semula kepada ada tambahan group number di belakang. Okay, just right click sahaja. Okay, awak boleh rename. Okay, awak boleh rename. Dan ada awak rename lah. Kemudian awak hantar. So, maka awak kena hantar 4 benda. 3 file .rar ini. Projek 1, projek 2 sehinggalah projek yang ketiga .rar. Kemudian awak perlu hantar satu lagi report dalam bentuk PDF format di dalam Google Classroom. Satu grup hanya seorang saja yang hantar, which is group leader. Itu saja pesanan saya. Sekian, terima kasih.